Selamat kembali kita ke Underland Super Cup 2026 menyaksikan juara Liga Mega Prime 2025 hingga 26 Terengganu Velocity FC menentang juara Underland FA Cup 2026 iaitu Tobot FC. Ahmad Zainal berada di sebelah sayap kiri, terus menghantar bola ke tengah. Percubaan terus. Sayang sekali sepakatnya rembatan separuh voli itu sedikit tersasar dari gawang gol. Satu amaran awal yang cukup berbahaya daripada pemain nombor 10 ini. Hantaran jauh menerobos terus ke kawasan bahaya. Yamaguchi Tika ini. Bagaimana? Cantik gol! Satu penyelesaian yang cukup padu dan jitu daripada Yamaguchi. Terengganu Velocity FC mendahului 1-0. Peluang emas buat Tobot FC menerusi sepakan percuma. Dari Neon, cantik lencongan itu. Namun bola sekadar hinggap dan tersasar nipis di tepi jaring gol. Atau terkena benteng sebenarnya. Bola disorong cantik kepada Yamaguchi. Dan gol kedua. Cantik sekali sentuhan penyelesaian daripada Yamaguchi untuk gol keduanya malam ini. Gandaan jurang buat Terengganu Velocity FC 2-0. Serangan balas berbahaya daripada Terengganu Velocity FC. Dihantar ke tengah. Terkena tiang. Hampir sahaja Ahmad Zainal membuka akaun jaringan pertamanya bersama Terengganu Velocity FC. Satu peluang yang sangat matang tetapi tuah belum menyebelehinya. Jadi begitulah, tamat sudah. 2-0 dilakarkan oleh Terengganu Velocity FC sebagai pembuka tirai Liga Underland. They were